Oh, macam gitulah hasil kejadian dia. Aku dah yakin habis. Aku dah yakin. Mungkin kat sini tempatnya yang elok lah. Okay, buat bedal. Sini pun boleh. Jadi sebelum kita nak tampal tu, kita kena bersihkan dululah. Takut ada habuk ke, ada pasir ke, ada mak kau hijau ke. Jadi kita kena lap kat sini. Kita lap kasih bersih. Jangan sampai ada tertanggalnya habuk-habuk yang melekat kat sini lah. Jadi kita lap. Okay. Lepas kita dah yakin nak anu kat sini, kita dah lap dan bersihkan. Pastikan bersih betul Jangan ada pasir ke apa. Bersih betul-betul. Dah bersih, kita bukakan saja stiker ini, okey? Sebab kita buat projek kepala tahu ni, okey? Jadinya kita dah buka macam ini. Okey, kena ada dua orang Kalau seorang salah, jadinya kita salahkan dua-dua. Jadinya kita tanya juga mata yang tegak lah. Mataku dia tak betul ni. Okey. Tengok bis, okey tak bis? Oh. Yang kiri atas sikit, yang kiri atas sikit. Yang kiri atas sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, cantik. Apabila kita yakin ni. Kita dah betul-betul yakin ni. Kita letak terus. Dah, jangan banyak bicara, tampal dia terus. Okey? Pastikan tampal dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh dedikasi dan juga kita terus tarik. Tarik terus. Okey, lepas tu terus okey, ambil kain, okey? Kita lap. Okey? Nampak macam dah okey? Kasih urut. Rasa elok, kita cabut terus stiker yang luar ni lah. Dia ada dua stiker lah ni. Cabut dia terus. Oh, macam gitulah hasil kejadian dia, okey? Kalau rasa tak puas hati, gosok lagi. Okey? Sudah dah belajar? Sila komen. Belajar guys.